Sebab lah, satu request. Sebab orang request epidural. Kalau condition okey, boleh je proceed. So, dua, doktor yang suggest. Mungkin dia ni ada masalah. Contoh macam dia pain tolerate dia tu macam tak tahan sangat. Dengan sakit kan. Dia ada komplikasi tu. Mungkin doktor suggest epidural. Supaya dia menggunakan komplikasi waktu dia bersalin tu lah. Dan contraction tu depends pada kekuatan epidural tu. Boleh jadi tak rasa langsung, boleh jadi dia rasa tetapi sangat minimal. Boleh jadi rasa kuat juga. Tengok, bergantung lah. Tapi kebanyakan orang dia macam relax je. Kalau epidural tu dia rasa macam tak ada apa-apa. Tiba-tiba doktor akan cakap, dah 10 cm awak kena terai. Cuma dia tak tahu macam mana nak push tu. So kena terangkan betul-betul dalam cara untuk push tu. Ada risiko bekak ke, risiko ada jadi kuman ke, risiko ada rasa sakit ke. Tak adalah cakap semua orang akan kena, tapi adalah persen kecil mungkin adalah sakit sikit. Kita contoh kan, so ada yang sakit kepala sebelah kaki untuk beberapa tahun. Dia tak boleh nak cakap. Tak boleh nak cakap benda tu. Tapi doa yang baik je lah. Walaupun kita bersalin dengan epidural ke, tanpa epidural ke, ambil gas ke, tanpa injection ke, jom masuk kelas bersalin. Kelas rahsia mudahnya bersalin, macam mana kita nak bersalin dengan semudah-mudahnya. Rugi tak masuk kelas.